الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yang bahagia teman-teman musim surau dan juga bulan puasa. Seterusnya sedang jemaah yang Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan kita beribadah kepadanya pada malam ini. Setelah kita menaikkan Ramadan kita sudah masuk pada malam yang ke-9 dan setelah lebih dari seminggu maka sewajarnya lah kita membuat sedikit muhasabah di atas amalan-amalan kita yang kita lakukan sepanjang Ramadan yang kita lalui. Maknanya daripada satu Ramadan sehingga pada malam ini, pada malam Ramadan pertama hingga malam Ramadan ke-9, apakah di sana ada peningkatan pada amalan kita yang kita mungkin tidak lakukan pada luar Ramadan? Maksudnya di luar Ramadan kita tak buat, pada dalam Ramadan alhamdulillah kita telah berjalan. Jadi masing-masing melihat kepada diri masing-masing kan? Kita melihat kepada diri kita. Allah sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain di akhirat nanti. Jadi kita melihat kepada diri kita sendiri, apakah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang seminggu ini, kurang lebih seminggu tengah hari. Jadi sekiranya masih sama lagi sebelum Ramadan dan selepas Ramadan, maka kita perlulah melakukan sesuatu sebelum berakhirnya Ramadan. Yang pasti berbeza kita puasa, itu berbeza lah. Puasa pada bulan Ramadan. Yang dimaksudkan berbeza di sini ialah amalan-amalan yang digalakkan untuk kita lakukan lebih pada bulan Ramadan. Jadi amalan yang lebih kita lakukan pada bulan Ramadan ini difokuskan kepada tiga. Yang pertama ialah sembahyang. Sembahyang ini, solat ini adalah solat-solat sunat. Kerana saya selalu bilang solat fardu ini memang tak lebih ramai yang boleh solat fardu. Wajib ke, kita malam ke, tetap semua mesti buat. Akan tetapi yang perlu kita tambah adalah solat-solat sunat. Jadi ada beberapa jenis solat sunat yang kita tahu dan berapa banyak yang kita buat. Paling penting ialah solat rawatib. Kerana kalau di luar Ramadan tak biasa buat, dalam Ramadan ni cuba orang buat solat rawatib, iaitu solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu. Sebelum subuh kita buat 2, sebelum zuhur 4, kalau tak ada 2, lepas zuhur 2, lepas maghrib 2, lepas isyak 2. Itu muakkad solat sunat yang. Adapun solat sunat wajib
muakkad, maka sebelum asar dulu ataupun sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Itu adalah solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu. Jadi dalam bulan Ramadan kita cubalah buat. Kalau di luar Ramadan tak buat, dalam Ramadan kita buat. Dalam Ramadan tak buat. Jadi sama ya, kan? Tidak memberi apa-apa pertambahan kepada amalan. Begitu juga solat sunat. Mungkin selama ini kita sedang lazimnya duha. Jadi kita buatlah solat sunat duha. Kalau ada kesempatan, kan, mungkin orang-orang yang ada kerja, pencing kita sendiri dan sebagainya, dia boleh buat sunat isyraq, sunat isyraq ataupun awal duha. Siapa yang salat subuh, dan kata siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat solatnya sehinggalah terbit matahari, kemudian dia solat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Pahala haji dan umrah sempurna. Dia salat subuh, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir itu bolehlah baca Quran, zikir, istighfar, apa saja yang menyebabkan kita ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga terbit fajar. Kemudian kita terbit matahari. Terbit matahari kita tunggu sekejap, 15 minit, 20 minit, kemudian kita solat 2 rakaat. Maka bagi kita pahala haji dan umrah sempurna. Pahala haji dan umrah sempurna. Tapi haji pilih lah, tapi haji pahala tak. Kemudian duha, duha. Itu awal duha dan duha pertengahan. Mungkin 2, mungkin 4, 10 pada akhir duha, anak hampir pada pukul 12. Kemudian solat-solat sunat yang lain, tarawih antara, kan? Alhamdulillah kita akan buat tarawih. Jadi bila buat tarawih, maka sebaik-baiknya kita tarawih bersama imam. Apa maksud tarawih bersama imam? Kita habis bersama imam tadi. Kalau imam berduduk, kita berduduk. Kalau imam berangkat, kita buat. Barang siapa yang buat begitu, baginya pahala solat sepanjang malam, seolah-olah dia solat sepanjang malam. Dia habis dengan imam, tarawih dia habis dengan. Kenapa? Kerana kalau zaman sahabat dulu memang literally lah, memang habis sepanjang malam kan sepanjang tarawih, kan? Kita imam akhir zaman ni macam tu lah, kan? Jadi kalau zaman sahabat memang sepanjang malam tu kan, tarawih tu. Tapi Nabi kata siapa yang menghabiskan bersama imam, maka baginya pahala sepanjang malam. Baik, kemudian seterusnya dalam solat, kita di samping kita memperbanyak dalam solat kita kena belajar tu, kita belajar tentang solat kita. Maknanya kita semayang kita tahu, kita buat memang sok macam ni. Jangan kita buat dalam keadaan tidak tahu. Sebab bila kita buat dalam keadaan tidak tahu, kita mana tak tahu lah betul ke salah buat semayang, ikut orang betul lah. Jadi tidak yakin ibadah kita. Jadi kalau kita buat dengan belajar, kita tahu takbirnya macam ni, rokoknya macam ni, sujud macam ni, berapa bacaan boleh, doa dekat mana, kita tahu semua. Kita tahu semua perbuatan orang solat, bacaan solat tu dengan cara kita belajar. Karena kalau kita tak belajar, kita akan buat macam-macam, kan? Kalau kita tahu, kita tengok mula-mula sekali kita belajar, kan? Kalau kita tengok cara takbir tu, kalau 10 orang, 10 gaya takbir. Macam ada 10 mazhab. Ada lagu ni, hanya angkat tangan sebelah, macam-macam. Hanya atas, hanya bawah, tengah.
Yang betul macam mana awak katakan? Masa kita sebagai guru. Mungkin kita tengok orang tu buat kita buat tu kan. Ada kita belajar bagaimana cara kita sendiri. Dalam hadis Nabi yang kata begini macam mana? Sebab semayang ni Nabi bagi syarat. Dia kata sallu kama ra'aytumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Ai kama 'alimtumuni lam. Sebagaimana kamu tahu, mana kamu tahu, kamu belajar aku semayang. Mana-mana kita tahu Nabi semayang macam mana? Kita belajar dalam kitab-kitab banyak. Bahkan ada ulama kita khusus mengajar orang semayang saja. Jadi kita belajar cara solat yang betul. Kadang-kadang kalau buat tidak sempurna pun semayang masih sah. Tetapi bila kita buat ni kita nak sempurna lah. Kan? Kita buat ni kita nak sempurna solat kita tu. Kan? Jangan asal sah saja. Asal sah, asal lepas. Kan? Dalam dunia ni jarang kita buat benda yang asal lepas saja. Kan? Kalau bab dunia lah. Kalau boleh kita nak perfect dalam bab dunia. Tapi kenapa dalam bab solat kita tak mahu yang sempurna. Jadi kita cuba cari kesempurnaan. Dan tak dapat tidak dengan kita belajar semuanya. Baik, seterusnya Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu amalan utama dalam bulan Ramadan. Mana yang Nabi buat, yang Nabi bersungguh dalam bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang dan bertadarus dengan Nabi Al-Quran itu. Dan pada tahun kewafatan Nabi, Malaikat Jibril bertadarus 2 kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Al-Quran ini juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Bulan Ramadan ini dikenali sebagai bulan Al-Quran. Jadi kita cuba untuk membuat interaksi kita dengan Al-Quran itu dengan sebanyak mungkin. Dia boleh 3. Sama ada kita baca sahaja qiraat ataupun kita belajar. Belajar itu maksudnya kita tengok tafsir dia, terjemahan dia. Kalau kita membuat pengajian dengan Al-Quran itu juga dianggap sebagai satu interaksi kita dengan Al-Quran, meraihkan Ramadan sebagai bulan. Dan lebih lagi lebih itu ialah kita menghafal. Kita menghafal ayat-ayat dalam. Hafal lebih istilah maksudnya kan, daripada surah-surah yang kita tahu. Itu beberapa surah yang kita belum hafal lagi. Surah ada masalah ni baru hari yang ke-8, ada lagi kurang 21 hari lagi, 22 hari lagi untuk Ramadan kita. Surah cari surah-surah yang kita boleh hafal dalam bulan. Kemudian yang terakhir ialah sedekah. Yang terakhir adalah sedekah. Jadi sedekah dalam bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW ajar nas akan ada yang pun Ramadan ataupun sebagai diriwayatkan Nabi ini, sahabat kata, Aisyah kata, Ibn Abbas kata, adalah semurah-murah manusia, orang yang paling murah, orang yang paling baik. Dan Nabi terlebih murah lagi apabila tiba di bulan Ramadan, bulan bersedekah. Sedekah itu maksudnya sedekah yang sunnah, dan pastinya ada sedekah yang wajib dalam bulan Ramadan, iaitu fitrah, zakat fitrah. Sedekah yang wajib. Jadi sedekah yang banyaklah. Antaranya yang popular ialah menjaga orang berbuka puasa. Barang siapa yang menjaga orang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahala orang itu sedikit. Kalau kita jaga 10 orang, kita dapat 10 orang yang berpuasa itu pahala yang kita dapat. Bukan kita nampak berpuasa dia, kalau dapat 100 pahala, kita dapat 100 juga. Itu pahala orang yang menjaga orang berpuasa. Nanti kata walaupun dengan sebiji tamar, walaupun dengan sebiji baik. Jadi itu adalah 3 amalan yang utama yang kita boleh cuba lipat gandakan berbanding bulan-bulan yang lain.
mereka itu berada